Hai, saya Badrul bin Bahtiar. Ini 11 idaman saya. Keeper Izham, berbakat tinggi dan memberi komitmen yang 100%. Defense kanan semestinya Rizal Ghazali, setiap game memberi impak yang begitu tinggi untuk pasukan. Central defense Aidil and Khairul Helmi, sudah semestinya kekuatan yang begitu tinggi kerana memiliki kekuatan, kelebihan heading dan experience yang luas. Defense kiri Fazli Madlan mempunyai larian yang pantas dan selalu melakukan overlapping. Tengah saya memilih Amirul dan Liridon kerana setiap game mereka lebih serasi. Kanan Syazwan Zainon mempunyai kelebihan mengelecek dan finishing di depan tanggul yang begitu tenang. Kiri Andi mempunyai larian yang begitu pantas dan banyak melakukan hantaran yang bahaya untuk striker. Striker Sandro dan Diaz mempunyai kualiti di hadapan gol dan teknik yang begitu tinggi. Ini 11 idaman saya. Bagaimana dengan anda?